Aduh, dah lama dia ni menganggur. Dia kerja kosong kat sini. Jawatan kosong. Ni bukan tempat kerja Uncle Din. Bolehlah aku call. Ikutlah dia manis-manis. Hello, Assalamualaikum Uncle Din. Ni Yusfa. Waalaikumsalam Abang Uncle. Sihat ke? Kenapa kau Uncle ni Yusfa? Yusfa ada nampak dekat iklan jawatan kosong dekat tempat kerja Uncle Din ni. Betul ke, ada ke? Oh, poster yang tu. Betul-betul. Nanti Yusfa datang je hari esok. Uncle settlekan. Okey, terima kasih Uncle Din. Miss Farina, Nur Akibah, boleh masuk sekarang? Okey, baik. Terima kasih Yusfa dan juga Adiba kerana datang pada interview hari ini. Sebelum tu boleh saya minta file? Okey. Terima kasih. Okey. Saya nak tanya, Yusfa dulu. Yusfa dekat mana? Batu kerja. Okey. Adiba? Dekat Perak. Oh, sekarang awak berdua tengah buat apa? Saya masih belajar. Masih belajar. Adiba? Ya, habis belajar. Baru belajar. Okey. Saya nak tengok file dulu. Oh, Miss Farina ada. Okey. Miss Farina, saya rasa saya pernah dengar nama awak dekat sini sebab tadi bos saya beritahu yang anak saya akan kerja dekat sini. Oh, ikut. Pakcik saya, Uncle Din. Uncle Din. Uncle Din tu ayah saudara awak. Oh, tadi Uncle Din ada kat saya, dia kata nanti anak saya datang interview. Jadi dia ada minta sikit daripada saya. Okay, jadi selesai dah kita punya interview pada hari ni, tapi saya nak minta Adiba keluar dulu lah. Saya keluar. Ya, betul. Yusfa? Tak apa, Yusfa tunggu dulu. Okay, Adiba, itu saja dengan saya ni. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Fahmi daripada SPRM. Saya minta kamu semua beri kerjasama dalam kes berhubung siasatan kes rasuah. Mana boleh, kami kan tengah meeting sekarang. Sertima di sini bahawa adanya terjadi menerima dan memberi rasuah. Yusfa, sebelum ni Yusfa kerja dekat mana? Sebelum ni saya belajar. Baru je habis belajar. Baru habis belajar. Salah. Uncle. Uncle datang. Yusfa bagus. Okey. Ya. Cik tahu kan? Yusfa ni adalah saya. Tahu. Tadi kan bos ada beritahu saya. Dia mudah je ni, cop je. Chop terus. Yang tu, Cik Masyita jangan risau. Saya dah bawa dah hadiah. Terima kasih. Dia belilah makan tengah hari ke, keluar reward. Boleh? Nanti saya dulu sekali. Ni salah dah ni. Jadi kalau bos nanti, bos kena bagi saya bonus jugalah. Bulan ni confirm lah. Okey, bagus. Okey, saya tuliskan terus. Ini dah dikira rasuah dah ni. Aku kena report dekat SPRM. Assalamualaikum. Ni pihak SPRM ke? Ya, saya pihak SPRM. Cik nak buat aduan ke? Saya ingin membuat aduan mengenai kejadian rasuah yang berlaku dekat tempat yang saya datang interview ni. Okay, kalau macam tu nanti cik hantar bukti video tu kepada saya untuk saya tak lanjut. Nanti saya akan hantar bukti kepada tuan. Okey, terima kasih. Okey, baik. Anda semua diminta untuk pergi Kuala untuk catatan lanjut.